Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari bentuk dan bunyi huruf hijaiyah tunggal yang berbaris atas. Anak-anak bersedia? Jom kita belajar. Anak-anak, bunyi huruf yang bertempat di bahagian lidah ialah qa, ka, ja, sha, ya, dha, la, ra, na. Anak-anak, jom kita ulang sekali lagi. Qa, ka, ja, sha, ya, dha, la, ra, na. Cuba anak-anak ulang sendiri sekali lagi. Wah, pandainya anak-anak. Tahniah, Alhamdulillah. Bagi anak-anak yang masih belum dapat lagi menyebut huruf hijaiyah tunggal yang berbaris atas, cuba lagi ya. Selamat mencuba sehingga bertemu lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa'.